Assalamualaikum, saya sobat warga-warga belakang. Jadi jumpa lagi sahabat-sahabat semua deh dalam channel Buya Motor Vlog. Jadi hari ni kawan nak cerita lah sikit je lah tapi tak banyak. Kabar-kabar banyak. Pertama mula pakai motor Suzuki ni. Kawan nak jumpa kawan yang pertama. Banyak cerita jugalah. Nama dia ni Adi Rainbow. Adi Rainbow nama dia sobat jadi Allahu Akbar. Nak cerita pun dia pasal saing-saing ni kan ni. Bukan kita senang nak dapat saing rapat dalam mula-mula kita masuk grup tu. Biasalah kita cari grup kan. Apabila kita dapat motor ni kita cari grup lah. Tak kira lah kapcai motor kapcai kan. Motor besar ni cari motor besar. Dia ni lah orang yang paling rapat sekali lah dengan aku dalam grup tu dulu. Kita ni masih anak-anak lagi orang-orang baru lagi. Kita takut nak tegur-tegur orang lama ni. Jadi sebab apa aku panggil dia di nama Adi Rainbow, aku bubuh nama Rainbow tu. Sebab tak itu biasalah geng mula-mula pakai motor ni duk gila gimari aku ajak dia di Jondi pergi di Jondi pergi, tak kira ajak gimana pun geng lama setu tak kira lah hujan tak right apa nak panggil right seluar dalam basuh. Jadi lah pada pendekkan cerita lah ni. Pendekkan cerita. Jadi pada hari tu dia nak jual lah motor ni Suzuki aku ni. Suzuki aku pula dah. Suzuki Wistro. Dia nak jual sobat aku tak ada saing dah lah sebab dia nak jual dah motor sama jenis dengan aku ni. Tak apalah, dia pun jual. Cerita dia. Dia telefon pula. Hello ada mana? Dia tanya aku. Free kau tak? Sikit. Lepas tu pula dia bolok tu. Di Kuantan tu. Daripada utara ni. Nak tengok motor di Kuantan. Ya Allah, punyalah jauh. Dia nak pergi tengok di Kuantan tu. Motor Suzuki DL 1000. Yang 1000cc tu sobat. Di Kuantan tu. Tapi yang di atas lagi lah daripada Kuantan tu. Tak tahu nama apa dia, aku dah lupa dah Ya Allah. Dia ajak aku tu jadi lah. Muka kita ni saing pergi jugalah saing sobat naik motor ni juga. Pergi dengan dalam hujan Allah Akbar. Ni nak cerita ni, sedap cerita ni. Daripada utara ni hujan ni kalau tak silap aku sampai ke Ipoh tu. Ipoh. Daripada sini Pedarah tu sampai di Ipoh, bahaya aku Gombok. Aku ingat malam tu aku nak ride pergi Kuantan tu, nak lalu ke Genting. Masuk Genting tu kan. Duk fikir pula kita nak masuk Genting sekejap lagi lambat nak ngelek apa semua main dengan galik takut lambat. Jadi aku buat keputusan lalu ke Gombok daripada utara ni bawa dia belakang. Bawa dia Pedarah pergi masuk Gombok, tiba ikut Karak. Sampai rumah yang member yang dia nak beli motor tu. Dalam gambar tu A pelah motor tu. Ya Allah, comel Pergi ya Allah Tuhan. Dengan batai fok berkarak, dengan tayar angin pun tak bubuh, dengan rata pun subhanallah krok-krak bawa motor tu aku test drive bawa motor masuk jadual gugak kata apa dia bunyi ni kita daripada jauh ni, daripada utara ni sobat pergi ke Kuantan tu. Allahu Akbar. Nengung aku.
Lah sebab pasal apa? Tak nengung kita daripada jauh. Duit makan hotel apa semua minyak beratus habis Gigi dengan tengok kondisi punya Allah Akbar. Betul tak? Keren nak ambil motor tu. Rembah atas kepala aku lawan tu. Itu memang minta aku megayar tu Tak lah. Tahu dah orang yang mari jauh. Jangan buat nanya korek lah. Ketika tu sobat aku buat video juga tau. Aku buat video juga. Tapi aku padam balik. Padam balik. Jadi motor tu tak jadi ambil lah. Bawah 30k lah cash. Motor tu. Tapi berat lah kondisinya. Sobat batai puak berkarak. Teruk benar lah teruk benar. Sedap cerita ni deh. Duduk dalam gelak ni cerita. Saya tak pun nampak muka aku geng. Ibarat nampak lah deh. Lepas tu kak kecewa lah. Kita dah daripada jauh tu. Balik saja. Balik tu aku balik aku genting sobat. Allah Akbar owner ni. Orang mari jauh membubuh kat angin motor tu. Ni angin kepek sobat kepek. Ya tu tak cara langsung. Letak sandal lagu tu lah. Allah. Dengan sarang laba tai ayam. Allah Akbar. Lepas tu balik duduk atas motor kau jalan karak tu duduk tenung ni sayang aku ni. Adi ni duduk termenung kat atas motor Aku tengok kau cermin duduk dengung kabar-kabar duduk nyanyi. Wah menyanyi. Mungkin nak hilangkan stres aku ni. Sebab aku kecewa mari jauh tu. Tak tahulah berapa album dah dia menyanyi belakang tu. Saya ingat aku lagu I'm Nasir dia menyanyi. Lagu M. Nasir, lagu For You To See. Dia menyanyi belakang. Aku pun mikir lagi, ya Allah Akbar. Kesiang dekat hati. Aku pun berhenti RNA. Aku lupa dah RNA apa. Jadi aku berhenti dekat RNA tu. Tengok si dia esok okok sore temenu masa depan tak. Dia jenis biasalah geng. Orang lama ni dia bayar-bayar aku jugalah. Lepas tu mu nak cari betul-betul kau nak ni motor ni. Aku ayak ke dia tanya dia. Lah ni. Yalah sobat. Nak cari jugalah motor ni hari ni kalau boleh. Dia nak juga motor hari ni geng. Motor tu terlepas nak cari juga motor hari ni. Aku pun cari dalam marketplace. Cari. Dia duduk menyanyi lagu M. Nasir tepi pokok tu. Apa dia lupa. Perjalanan ni nak balik ke utara jauh lagi. Duduk menyanyi lagi tu. Aku duduk cari dalam telefon. Perak. Jumpa geng. Tapi motor DL 1000 juga. Tapi rasa ni dia 1000 juga cc ni. Tapi peteng lain sikit sobat. Peteng baru sikit. Dia muka macam aku, macam anak ayah ni. Jumpa. Jadi motor tu owner letak 38 kot tak ingat 38 kot 39 motor tu comel sobat dia letak lah harga situ. Aku pun main harga lah. Gudang rupa-rupanya owner motor hak aku tanya ni dia orang utara juga. Jadi mudah lah aku sehir owner baru ni owner motor ni Cina. Cina. Jadi aku buat buka silap lah geng. Gudang dulu you punya rumah saya pernah lalu sana ronda apa semua gini. Jadi duk cerita lah aku bagi tahu dekat owner motor tu Cina tu biasalah rumah dia apa aku kenal. Rumah tokek, rumah tuan motor tu nak ambil tu aku kenal. Jadi dulu pernah kerja sana dok pusing kau tu ronda kau ni jadi daripada 38 tu kata silap turun kepada 37,000. Lepas tu sehir lagi klik mata gedung-gedang dak mai harga ni minta tolong lagi ni gini bomo
Daripada 37 tu turun ke 31,500 kalau tak silap aku. Turun 1,500. Aku sampai dah ni hidup belakang tu. Jadi aku pusing kau ni yang kena buat hitam yang dadah tu tak silap aku. Lepas tu Allah, loading pula weh. Malam tu sampai aku sampai pagi di utara. Sampai pagi. Lewat jugalah sapanya tubuh penat apa semua tak sedap royak Lepas tu balik sampai rumah tu dia start kereta tu pergi dengan bini dia. Pergi tengok motor tu. Jadi tengoklah. Dia pergi tengok motor tu pakai jadi tu. Nice. Beli. Pakai beli tu bayar jadi 38, 37, 31,500. Bawa balik tu. Jadi selepas pada tu aku tak jumpa sampai ke hari ni. Sebab hidup busy macam mungkin dia tahu ada tarik balok ke apa tak tahu lah. Orang ada busy malam ni pula nak jumpa. Allahu Akbar. Jari mu tengok dia tak smart mana ke. Dia Adi Rainbow ni kalau dengar aku rasa smart aku lagi kata. Mana dah aku tu nak sampai dah. Dia tak jauh dengan rumah aku lebih kurang 20 minit. Ni Sungai Dua. Mana ke tua tu? Sudah. Kedah ni tak buka sebab janji Kedah ni. Mana highway kono Roti Canai. Aku suka makan sini geng, Roti Canai kaki ayam. Mana aku tua tu? Sudah hijau dah lah. Jadi sebelum ni aku makan Char Kway Teow ni sini ni. Katanya sini dah kot. Allahu Akbar. Banyak bulan dah tak jumpa dengan dia sahabat dia sebelum ni hitam. Warna dia tu, warna kulit tu hitam geng. Sekarang ni tak tahu, takutnya putih dah kita tengok aku ke mana sekali. Jalan dah Kedah dia dah ni. Motor dia lawa agak geng. Aku gerai agak motor tu. Walaupun motor tu tahun 2000 berapa, 14 ke 15 tahun. Allahu Akbar. Ezo ni Yoshimura garang dia bunyi dia garang dia. Twin lah kalau hang bunyi garang ni bunyi depan. Hang 1000. Lama tak main Kedah ni dia. Orang itu ulang kita main lagi lah. Sedap juga geng sini geng. Char Kway Teow dia. Main adik tengok. You tak hitam dia kan, you tak putih mana. Tu lah kata semak aku dengan dia. Kena Char Kway Teow dulu ni. Aku panggil Char Kway Teow meleleh kot ni. Itu yang aku bawa tu dekat GoPro. Baik masih Mana? dekat GoPro. Gong? Buat perahu. Buat perahu. Buat perahu. Sahabat CF motor kita baru sampai. Alamak, bos. Steady. Silent lu sikit tu. Hui, CF 800 bos. Tu dia bagi. Allahu Akbar. Jadi jalan je cerita lah getah lah sobat-sobat semua dah. Daripada 38, 37, 31,5. Sehir sikit. Pelik katanya. Mana start ni? Ke mana start ni? Sudah mana start ni? Sudah. Ke mana start ni? Mana? Tak jumpa Nanti. Berat
Kok mana? Weh, mana weh starter dia? Tata. Ha. Mana? Lah, oh kena tekan cik lah. Ah. Oh. Kena kacik kelah gua ni, aku mana tahu, geng. Uish. Weh, sedap Wih. Uish. Wah. Oi. Ui. Ui. Wah. Aku kat Test ke? Wah. Wih. Walamak sopak. Ui gila Hei. Lemah pendapat berah jemuh boleh buat tupak. Ui. Sedap sahabat. Oh. Hei. Sedap sahabat motor ni percaya Ha. Sedap. 1,000 kot. Kan? Tengok. Uish. Oh. Ayah muka macam motor aku lah, geng. Anak ayam lah. Ui. Aduh. Wih, sedap saing. Cayo Wih. Dia motor pemain sendiri. Fuak pun buat sendiri. Exhaust buat lain. Motor ni motor CS 800 sahabat. First aku dulu duduk tinjau dulu nak ambil motor ni kan dulu kan. Tak silap aku dulu kalau cash harga motor ni MT CS motor 800 Explore tu harga cash 57,000 tak silap aku. Allahu Akbar. Ni pun sedap juga. Pernah bawa juga tu. Tapi tu dia, geng. Ui. Anak ayam. Jadi review secara jujur lah. Brand Witwing ni memang padu sahabat. Nice. Brand Witwing ni. Witwing ni memang percayalah. Allahu Akbar. Dia punya berat betul. Dia macam nikmat tau tak? Nikmat. Berat dia tu. Tambah-tambah sahabat semua ni yang 1000cc. Allah, rasa bawa orang melambung ke belakang. Laju molek dah. Hui. Dia dua abang kau ni. Ui. Pulai-pulai mau. Dia dua pacau. Allahu Akbar. Apa pun nak, kita pun sudah menghampiri dengan rumah aku, sayang sahabat Jadi kepada sahabat-sahabat semua yang mana like, share, komen, dan juga kepada para penonton, apa pun terima kasih banyak-banyak sahabat InsyaAllah next time kau ya kau tu plan aku akan buat ride midnight macam biasa, geng. Next ride insyaAllah midnight Jalan Great, sobat. Kita masuk ke Pekalang Hulu, Jalan Lama. Tiba itu baik Kari Kepala Ikan, seterusnya Jalan Great. Sebab untuk pak nombor 2 tu, selepas pada midnight tu,
ada sedikit cerita lah. Part 2 tu ada sedikit cerita. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe sahabat-sahabat. Tolong channel yang kecil aku ni. Channel baru sahabat, baru 3 bulan. Hidup segan mati tidak mahu. Lebih kurang lagu tu lah. Jadi dah pun jumpa dengan sahabat kawan tadi, Adi Rambo. Setelah 3-4 bulan dah tak berjumpa dengan dia, alhamdulillah malam ni dah settle. Motor dia pun dah test. Alamak, aduh hai. Malah nak sembang lah geng. Sembang sekejap lagi. Dia main air lagu tu. Sedap geng, sedap. Allah. Touring 1000cc ni, Allahu Akbar. Tapi tu dia lah. Kalau kau kaki full throttle, jangan ambil cc besar. Kawan nafsu tu. Sebab apa tidak? Kalau motor kau pergi ke 250, bohong. Kalau kau bawa slow. Nen. Kalau kau darah racing, daripada awal darah racing tetapi nak kembali insaf, jangan ambil yang cc besar sahabat. Sebab apa? Kalau kita ambil yang cc besar, kita tak akan insaf. Confirm full throttle juga. Betul tak? Allah deh. Tu aku royak akulah Sebab tu dulu kata nak ambil motor ni, kena tanya dulu. Motor ni aku nak beli untuk apa? Kalau kau main lap, main full throttle, jalan highway, nak kelajuan 200 ke atas tu, 24, 25, super bike lah. Kalau kau nak bawa masuk dalam hutan, kawasan-kawasan hutan, jalan-jalan gerik, relax, santai apa semua, sambil-sambil bawa bini, sambil fikir masa depan, touring pilihan. Duduk pun relax, telur pun tak panas, orang tina belakang pun santai, touring. Ataupun sport touring. Kepada sahabat-sahabat semua, dah sapa dah deh. Kita deh. Jumpa lagi next time sahabat deh. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Luncur.